Bab 1 tingkatan 5. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Nak lebih faham topik ni, kita kena tukar perkataan, iaitu berdaulat. Daulat maksudnya adalah merdeka. So, topik ni sebenarnya tengah cerita pasal kepentingan mewujudkan negara yang merdeka. Ada 4 aspek kepentingan: pemerintahan, ekonomi, sosial, hubungan luar. Jom kita borak yang pertama, pemerintahan. Apa penting sangat negara merdeka dari segi pemerintahan? Adakah lepas kita merdeka, penjajah masih lagi menguruskan pentadbiran negara kita? Tak. Kita uruskan sendiri, betul. Iaitu melalui jemaah menteri dan juga kementerian. Contoh, kita kan dah ada Perdana Menteri lepas merdeka. Itulah geng jemaah menteri. Lagi satu dari segi ekonomi pula. Lepas kita dah merdeka, adakah penjajah yang uruskan ekonomi kita? No, kita sendiri yang uruskan ekonomi melalui dasar kemakmuran negara. So, dalam dasar kemakmuran negara, kerajaan nak buat apa? Of course lah, kerajaan akan naikkan taraf ekonomi rakyat. Maksudnya kerajaan mestilah nak bagi rakyat jadi lebih selesa, jadi lebih banyak duit. Dari segi sosial, cerita dia simple je, perpaduan. Apa kerajaan kita buat selepas kita merdeka untuk perpaduan rakyat? Rukun negara, sukan, bahasa kebangsaan. Dan yang keempat, hubungan luar. Lepas kita merdeka, hubungan luar, hubungan Malaysia dengan negara China, Malaysia dengan negara Thailand, adakah ditentukan oleh penjajah? Penjajah ke yang kata, Malaysia kau jangan kawan dia ni, Malaysia kau jangan kawan dia tu? Tak. Hubungan luar, kita sendiri boleh tentukan dengan siapa kita nak berkawan melalui dasar luar negara. Sebenarnya topik ni tengah cerita pasal apa? Dia tengah cerita pasal pentingnya mewujudkan negara Malaysia yang merdeka. Semua cerita pasal Malaysia. Jangan lupa untuk follow akaun ni. Lebih banyak tips saya akan sediakan. Kemah boh!